Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sahabat-sahabat, alhamdulillah pagi ni kita berada di kebun. Mari tengok pekerja buat kerja untuk betulkan suluh. Ni pekerja-pekerja kita untuk betulkan suluh. Suluh pun panjang-panjang dah ni. Jadi pokok ni tumbuh besar dia alhamdulillah. Comel molek. Jadi kita betul suluh dalam minggu hadapan kita akan kahwin dia lah. Akan kahwin. Suluh pun panjang-panjang dah. Tengok ni. Bunga pun ada hok keluar dah. Bunga nombor 1, nombor 2. Ada yang keluar sikit-sikit. Tak semua lah. Jadi alhamdulillah. Pokok comel. Baru ni kita spray lah. Dalam 1 minggu lepas kita spray Metafos campur Albino. Metafos 17-17 kita pakai untuk meningkatkan lagi kesuburan pokok dan mempercepatkan pertumbuhan pokok. Lepas tu kita guna Albino untuk menghilangkan stres pokok pada musim panas ni. Memandangkan cuaca tempat kita ni memang panas lah. Jadi kita boleh tengok pokok dia ni. Ni ada dah bunga. Ni kita buai lah, kita tak kahwin ni. Ni bunga nombor 1 ni. Ni pun kita buang. Kita tak guna ni. Kita ambil nombor 3. Pasal bunga nombor 3 ni dia lebih cantik. Lepas tu saiz buah dia tu lebih cemerlang, lebih besar. Ni kebun kita. Alhamdulillah suasana comel. Dan pekerja pun boleh buat kerja dengan molek pada hari ni. Ni pokok kita betul mari ni. Pokok kita betul mari. Nampak ada perubahan. Satu malam terus pokok cantik. Dia orang tengah buat kerja. Ni pokok ni. Jadi lepas pada ni kita akan masuk baja buah lah. Baja buah dan baja bunga. Untuk bagi pokok ni cepat sikit dia berbunga. Bukan cepat berbunga, banyak bunga dia keluar. Barulah cantik pokok kita ni. Nak bagi bunga dia keluar banyak, makin galak. Ni sekitar pemandangan di kebun kita ni. Alhamdulillah. InsyaAllah kita bertemu kembali.